Komuniti Teroi Bukit yang terus mengupayakan aktiviti peningkatan sosioekonomi menerusi program Sejati Madani. Bermula projek penanaman pokok vanila, komuniti berkenaan terus memanfaatkan inisiatif dengan penanaman buah naga sekaligus memberi impak agro pelancongan di daerah yang dikenali sebagai Jerai Geopark. Laporan Nur Hidayah Anwar. Terletak di daerah yang terkenal dengan kepelbagaian ciri geografi termasuk Gunung Jerai, setiap kawasan kampung menerima manfaat dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Lebih menarik, projek penanaman vanila yang dilaksana di kawasan Johor Tapak Sungai Teroi Rekreasi Lubuk Kawah antara lokasi tarikan pengunjung. Farm ini membuka peluang pekerjaan kepada seluruh ahli persatuan komuniti Teroi Bukit, secara tak langsung memberi pendapatan kepada diri saya dan ahli-ahli di bawah persatuan komuniti Teroi Bukit. Produk hiliran seperti kopi dan kosmetik vanila juga dijangka bakal dihasilkan. Manakala bagi projek penanaman buah naga pula akan memperoleh hasil bermula tahun depan. Justru itu, komuniti mengharapkan program Sejati Madani ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Kalau boleh, saya nak projek Sejati Madani ini diteruskan, di mana kita juga ada plan perancangan seterusnya, itu di mana kita akan mengeluarkan produk-produk hiliran dan juga kita akan menyediakan pakej-pakej agro pelancongan, menyediakan kafe vanila dan sebagainya yang boleh memajukan lagi agro pelancongan di bawah komuniti, di bawah persatuan komuniti dan juga koperasi komuniti. Di Kedah sahaja 405 projek Sejati Madani diluluskan pada 2024. Antara projek yang sedang dilaksanakan termasuk pertanian, kraftangan, kesihatan serta pelancongan. Dari komuniti ke komuniti, ternyata inisiatif oleh Kerajaan Madani menerusi program Sejati Madani ini memberikan manfaat kepada komuniti Teroi Bukit dan melalui pelaksanaan projek pertanian, ladang, buah naga dan juga vanila ternyata dapat mengubah status pendapatan penduduk. Nur Hidayah Anwar, RTM.